Hai korang, hari ni kita akan buat sesuatu yang pelik sikit. Tak adalah pelik sangat, tapi sebelum tu kita akan basuh baju dulu. Lepas basuh baju, aku akan bawa korang, kita akan pergi makan nasi. Sebab apa? Sebab dah 2 bulan lebih aku tak makan nasi. Dan macam aku cakap hari tu, nasi first kali yang aku nak makan adalah nasi lemak. Jadi nak tahu aku makan kat mana? Sekejap lagi aku akan bawa korang sekali. Oh, lepas tu aku nak tunjuk aku punya hasil rumusan untuk journal apa yang kita tulis sepanjang bulan Jun. Jadi dekat situ aku tulis pasal aku punya perbelanjaan, bajet sepanjang bulan Jun, dan juga aku punya perubahan berat badan. So nanti aku akan share juga. Sekarang kita settlekan baju, kita lipat mana yang perlu dulu. So hari ni kita akan makan nasi kawan-kawan. Macam aku cakap, first nasi yang aku nak makan adalah nasi lemak. So kita pergi cari nasi lemak. Sedapnya nasi. Okay, kita akan buat secara serba ringkas. Nampak? Bersepah kat belakang. Tapi tak apalah, korang buat tak nampak lah Sebab kalau aku halakan ke sana, lagi bersepah. Okay, so aku nak share sikit lah. Ni aku punya buku yang aku buat catatan. Nampak tak? Buku pun terpaksa pakai klip macam ni. Sebab apa? Kalau tak pakai klip, kulit ni kau tengok ni sebab aku pakai klip kan. Kalau tak, kulit dia tercabut. Tapi tak apalah, tercabut pun jadi still boleh pakai. Dan aku akan pakai lah. So semua benda kan aku catat kat sini. Dan untuk bulan 6 punya, aku pun memang macam biasalah, aku akan buat satu jadual carta untuk aku masukkan, aku key in setiap perbelanjaan aku sepanjang bulan 6 kat sini. Ni adalah jadual untuk aku punya berat badan. So aku kena make sure berat badan aku tak terlebih ke sana dan tak terlalu kurang dekat sini. Aku akan letak target dalam 84 selalunya. Aku tak nak bawah pada 84 lah. So kalau bawah pada 84, aku kena make sure lah aku lakukan sesuatu lah. Tapi sebelum kita borak pasal berat badan, aku nak share pasal aku punya perbelanjaan. So kalau korang tengok kat sini, ni adalah perbelanjaan aku sepanjang bulan Jun. So setiap bulan aku akan bahagikan lah aku punya perbelanjaan. Ada yang aku guna cash ataupun MAE, ada yang aku guna aku punya e-wallet, Touch and Go. So bulan lepas aku tak adalah target berapa pun untuk aku nak pakai, tapi aku dah catat berapa jumlah perbelanjaan keseluruhan pada bulan 6, yang mana aku dah cuba sebaik mungkin untuk kita berjimat cermat. Tapi tetap 1000 lebih juga, tapi tak apalah kan, sebab perbelanjaan tu pun based on aku punya perbelanjaan harian juga. Apa yang aku terpaksa beli, minyak lah, petrol lah, tol lah, parking lah, apa semua termasuk juga, and then makan dan sebagainya. So secara keseluruhan untuk makan je sebulan adalah RM336.85. Untuk settle ataupun minyak, petrol RM385. So aku menggunakan sepenuhnya 200 liter yang kita dapat dari Budi tu. Lepas tu untuk tol pula RM115.65. Untuk kopi dan juga lepak, ni kopi dan juga dessert lah. Kalau aku lepak minum kopi, aku beli kek ke apa semua, total dia untuk sebulan ni adalah RM135.10. Untuk parking pula aku spend sebanyak RM130.06. Terusnya untuk shopping lah sikit-sikit sebab aku nak kena beli seluar ke, baju ke, apa benda ke. So yang tu aku spend sebanyak RM146.15. Dan others, tu RM195.19. Jadi total keseluruhan dia adalah sebanyak RM1,444. 1444. So kalau orang Cina mungkin akan anggap angka ni sial. Jadi kawan-kawan, untuk bulan ni lah, sekarang dah masuk bulan 7 pun kan. Jadi untuk Julai aku plan untuk kurangkan sikit kita punya makanan. Maksudnya daripada RM336.85 mungkin aku akan kurangkan sikit menjadi RM300 kalau boleh lah. Tapi tak tahulah boleh ke tak kalau RM30 ikut kiraan logik. Maksudnya satu hari aku makan RM10. Cukup kan? Tapi tak tahu, aku letak je dulu. Kita tengok nanti macam mana. Untuk settle, iaitu petrol, daripada RM385 aku plan untuk kita kurangkan sikit menjadi RM350. Manakala untuk kopi, maksudnya yang lepak-lepak minum kopi, beli dessert, kek semua-semua tu, sebab aku kan hantu kek kan, mungkin aku akan kurangkan sikit dari RM135.10 kepada RM100 sahaja sebulan.
dapat capai angka-angka yang kita tetap ni kan ataupun tidak, kita sama-sama nantikan lah. Tapi ada tapi dia. Aku nak letak target yang lebih rendah daripada bulan lepas punya spending. Bulan lepas 1444. So bulan 7 ni aku target kita cuba untuk gunakan sebanyak RM1,250. Dapat ke tak tahu, tapi kita cuba je lah. So itu adalah target aku untuk perbelanjaan pada bulan 7 ni. Okay, mari kita tengok pula aku punya berat badan kawan-kawan. Setakat ni, hari ni aku dah timbang tadi. Berat badan aku 85.6. Biasalah dia naik turun macam tu kan. So pagi tadi 85.6. Daripada berat asal aku waktu bulan 28 hari bulan 4 hari tu 95.3. Jadi korang kira lah berapa. Aku pun tak ingat lah nak kira. Tapi dalam video ni aku nak share aku punya perubahan berat badan dari 1 Jun sampai 30 Jun. Bukannya dari berat yang 95.3 tu. Ni berat 1 Jun. Berat 1 Jun maksudnya aku dah turun dah waktu tu 88.4 satu hari bulan Jun. So 88.4. Ada hari yang aku sempat nak timbang hari-hari, ada hari yang aku tak sempat nak timbang hari-hari. So korang tengok carta dia jadi macam ni lah. Dan yang hari terakhir hari tu berat aku adalah sebanyak 86 kg. Jadi jumlah penurunan berat badan sepanjang 1 bulan dalam bulan Jun adalah sebanyak 2.4 kg. Total from beginning 95.3 tolak 86 kg, aku dah kurang sebanyak 9.3 kg. So next target, bulan ni kita cuba untuk target aku nak capai berat 84. Sebab aku punya target kan 84 macam cakap awal tadi kan. So kita tengok sama ada kita berjaya ataupun tidak, aku pun tak tahu. Tapi kita hanya mampu untuk merancang dan mencuba. Okay, kalau berjaya okay, kalau tak berjaya pun tak ada masalah. Yang penting dalam video ni korang dah tengok aku makan nasi. Tapi kita akan makan nasi pula pada 2 bulan lagi ataupun mungkin hujung bulan 7 ataupun awal bulan 8. Tengoklah. Tapi bukan dalam masa terdekat lah. So korang, aku rasa video ni takat ni je. Kita jumpa next video. Thank you so much pada watch sampai habis. Jangan lupa tengok semua video vlog ni. Jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.